titik pula. RM5. Okay, nampak? RM5. Hari ni malam. Besok cuti, hari buruh. Okay. So, ramai yang tanya dekat sini. Bos, tak ada ke buat kabinet? Buat dulu, baru bayar. Okay. Yang ni dia. 18 kaki. Harga RM11,000. Okay. Untuk yang ni unit yang bawah. Ada coldstone atas ada coldstone. Dan ni bahagian atas. Okay. Bahagian atas sepanjang 8 kaki geng. 8 kaki. Okay. Harga dia RM11,000. Okay. Buat dulu, baru bayar. Siap, baru bayar step by step. Bukan satu kali bayar. Okay. Installment lah. Installment senang. Okay. Bagi dia location rumah dengan IC saja. Kita terus akan datang ke rumah anda. Okay. This is RK Cabinet Design Ideas gang. Okay. Sekarang kita tengah buat pintu. Okay. Jenis pintu 45 yang ni orang panggil 45. Just masuk tangan, just tarik. Boleh buka pintu. So yang ni tak perlu pakai handle gang. Tak perlu pakai handle. Okay. 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 Sempena apa? Hari buruh. Tak ada belanja ke? Okay. Ni kita nak bagi berapa ringgit Okay. Kita belanja lah satu. Yang ni kalau dapat kepada orang yang betul-betul memerlukan, lagi elok lah geng. Okay. Untuk yang ni yang ni 3 feet 3 kaki. Almari baju So ada satu drawer. So 2 pintu. Kompartmen. Boleh lipat lah pakaian. Okay. Untuk yang ni RM terletak titik pula. RM5. Okay, nampak? RM5. Okay, so kita sign dekat sini. Okay, geng. Kita sign dekat sini. So, siapa cepat dia dapat lah. Hari buruh Sempena hari buruh besok. Datang sini, grab terus. Okay, masih ada lagi, geng. Okay. So, like, comment, share. Lagi apa korang nak? Satu lagi ada. 2, 3. Berapa ringgit korang nak? Komen dekat bawah, geng. Okay, apa pun janji jual, geng.